Harap jangan salah beli ya. Ini adalah Saga Eksekutif dan ini adalah Saga Premium. Jom aku tunjukkan apa perbezaan antara dua variannya. Kita mulakan dengan Eksekutif. Pada varian Eksekutif, untuk bahagian depan rupa memang nampak sama, cuma dia tak ada kamera ADAS. Rim menggunakan jenis yang sama, iaitu jenis 19 inci alloy, tetapi kemasannya berlainan, di mana ini menggunakan satu tona warna dan ini menggunakan dua tona warna. Dekat bahagian belakang, kalau korang perasan, tiada light bar, tetapi pada varian premium ada light bar. Menarik kan? Untuk bahagian dalam, dia menggunakan kemasan fabrik dan juga apa yang paling penting ialah gearbox adalah jenis 4AT. Untuk varian premium, seat material menggunakan jenis leather dan juga gearbox adalah CVT. Tapi jangan risau, untuk Android Auto dan Apple CarPlay standard kepada kedua varian. Nak buka boot dekat Eksekutif, kena tarik lever ni. Dan untuk varian premium, nak buka boot, ada butang dekat bawah ni, selain daripada lever dekat tepi seat. Jadi itu adalah perbezaan antara kedua varian Eksekutif dan juga Premium. Harap jangan salah beli ya.